Kita Talk Podcast. Benda boleh bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih setia bersama Mira dan juga Amar dalam Kita Talk Podcast Benda Boleh Bincang. Dekat sini kita bukan sekadar sembang kosong, tapi kita berkongsi kisah, ilmu dan juga pengalaman yang boleh buat anda berfikir ataupun mungkin boleh ubah cara anda melihat kehidupan. Betul tak, Daddy? Betul. Dan Kita Talk Podcast ini dibawakan khas untuk anda oleh Himalaya Camping Resort. Tempat healing paling in sekarang ni, 5-star glamping. Kalau korang nak healing dengan keluarga, kan? Nak bawa anak-anak, nak chill, nak mandi sungai, ada rainbow slide, ada water rafting. Boleh check out www.himalayacamp.com. Dan boleh terus ke Instagram Himalaya_camp_goping. Jom kita sama-sama saksikan keindahan Himalaya Camping Resort. Discover glamping at Himalaya Camp Goping, Malaysia's go-to destination for stress relief and adventure. Choose from unique stays like domes, chalets, riverside views, or private pool glamps, all designed for comfort and style. With facilities including air conditioning, bed and breakfast, private bathrooms, and free parking, at Himalaya Camp Goping, your adventure begins here. Baik, hari ini kita nak bawa satu topik yang dekat dengan kehidupan kita, iaitu healing dengan Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan, tetapi juga penawar hati, pengubat jiwa, pedoman hidup dan cahaya yang membimbing umat manusia. Dalam kehidupan moden zaman sekarang ni, Daddy, kita ada banyak tekanan tau. Betul. Cabaran rumah tangga, masalah generasi muda, bahkan krisis identiti antara lelaki dan juga perempuan. Kabut kepala. Kan? Jadi untuk kita mendalami bagaimana Al-Quran boleh menjadi terapi dan juga healing untuk kita semua, sama-sama kita bersama dengan seorang yang dekat dengan dakwah dan juga pendidik, iaitu Ustazah Nazirah Abu Bakar. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Ustazah. Lagu ni lah kita. Busy is good Ustazah. Dengan kata Ustazah beri ceramah sana sini kan. Masya-Allah. Ada orang kata kalau kita penat, maknanya you are on the right track. Betul. Suka dengan Penat cara yang tu. bagus. Ya. Penat yang bagus kan. Baiklah, sebelum kita nak ke topik healing dengan Al-Quran kan, mungkin Ustazah boleh perkenalkan diri Ustazah kepada penonton. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mira, Amar. Saya rasa ini pasangan yang insya-Allah kita seronok tengok. Saya orang Kedah. Jadi kalau saya cakap Kedah tu, kalau tak faham kat tangan saya dah terjemah. InsyaAllah faham. Saya asal daripada negeri Kedah. Jadi sebab itu kalau banyak dalam ceramah saya tu memang tak boleh pedor orang Tak Kedah boleh, kata. eh? Tak boleh? Tak boleh pedor. Pedor apa? Tak boleh bedor. Pedor ni tak boleh apa kawal, tak boleh tahan. okey. Dia boleh bercakap bahasa Kuala Lumpur, tapi selepas satu Betul perenggan ke? dia tak boleh. Satu perenggan je kan. Satu perenggan je. Kedah kat mana Ustazah? Saya di Sik Kedah. Sik. Jadi orang kampung. Okay. Jadi kalau orang kampung kita kena healing dengan hutan kita. Wah. InsyaAllah. Sawah padi ya? Sik. Dia ada Ingat ke Ian tu? Ya betul. Kawasan kalau orang di Kedah tu tempat kebun-kebun. Bapa saya adalah kebun durian. bestnya. Kebun buah rambutan. Nanti ada masa kita pergi sana insyaAllah. InsyaAllah. Okey, asal Kedah. Betul. Okey. Melanjutkan pelajaran? Saya Alhamdulillah habis ijazah pertama saya dalam bahasa Arab. Jadi kita boleh cakap Arab. Kau cakap Arab kan? Boleh ajar. Ustazah boleh ajar kita. Lepas tu saya sambung master dalam bidang dakwah. InsyaAllah ni dalam proses untuk sambung PhD. InsyaAllah dalam bidang fiqh. InsyaAllah. InsyaAllah. Haiwah. Ya. Betul. Alright. Bila kita bercakap tentang healing ni kan, kalau sebut tentang healing, biasanya orang kaitkan dengan spa, dengan bercuti, dengan travel sana sini. Tapi bagi Ustazah sendiri, apa healing paling ringkas yang Ustazah buat setiap hari? Okey, Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita jawab di perspektif seorang yang berada dalam bidang keagamaan. Okey. Saya suka sebut macam ni. Sebab saya duk buat runding cara keluarga, jumpa dengan pasangan-pasangan masalah yang nak cerai ni ke rujuk ni kan. Saya juga terlibat dengan program pemulihan anak-anak bermasalah. Jadi duduk dengan kelompok macam ni, saya sebut macam ni. Kadang kita sebut healing ni, ada orang healing ni tapi dia tak hilang. Kita pergi bercuti tapi balik masalah tu tetap ada. Tetap ada. Kan kita boleh pergi bercuti 3 hari, 4 hari, seminggu, tapi
balik, akhirnya masalah tu tak hilang. Lalu kalau kita dalam agama Islam ni, Islam guide pada kita, ada perkara, ada masalah yang walaupun dia tak hilang, tapi dia boleh beri ketenangan. Tenang yang bagaimana? Ini yang dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Buatlah apa pun, kita nak pergi healing ke, kita nak pergi cuti ke, kita nak pergi mana-mana pun, akhirnya yang akan menenangkan kita ni apa dia? Kita balik kepada Allah dengan cara yang paling basic. Kalau saya ni, masalah healing ni dia datang daripada hati. Hati ni tempat bersimpul 1001 rasa. Hati ni tempat, pagi tadi kita rasa sayang sangat kat suami. Petang tiba-tiba sakit hatinya, balik petang Mira kan. Ada kain pelikat bersepuk atas atas kursi contoh kan. Pagi kita rasa bencinya sebab apa? Dia tak ingat birthday kita. Balik petang tiba-tiba ada pula candlelight dinner kan contoh. Dan daripada hati yang benci dia boleh bertukar sekelip hati. Lalu bila hati yang sama tempat bersimpul 1001 perasaan, rasa sedih, rasa luka, rasa penat di sini, nak baiki hati ni, kalau ulama sebut adalah dengan cara kita baiki solat kita. Baiki solat. Baiki solat. Sebab tu kalau dalam Quran ni, masya-Allah, kita sembahyang 5 waktu tu. Inilah platform yang paling, kita kata apa, paling mudah. Tidak perlu dibayar, tak perlu ada perantara, kita dengan Allah Ta'ala je. Kan, sebab itu kalau kita sebut solat ni, baik Allah Ta'ala ni satu hari 5 kali dia sudi nak jumpa kita. Kita kalau manusia apa kan, ada tak orang sudi nak jumpa kita 5 kali? Kaunselor pun cemuj kalau jumpa kan. Tapi Allah Ta'ala offer pada kita 5 kali. Dan dalam solat itulah kita kata apa, berkumpulnya semua ingatan kita pada Allah Ta'ala. Lepas tu kita solat tu, kalau orang healing, barat kata kita kena ada self monologue. Kan kita bercakap pada diri kita sendiri. Betul tak waktu kita sembahyang tu kan? Allahu Akbar tu bila kita sebut Allah Maha Besar, maknanya kita sedang kita sedang reframe balik fikiran kita. Kita ada Allah yang Maha Besar. Jadi apalah sangat masalah kita tu terlalu kecil untuk diuruskan oleh Allah Ta'ala. Kan? Waktu kita solat tu dia ada mindfulness. Kan? Bahasa Arab dia panggil khusyuk. Waktu tu lah kita reframe balik kepala kita ni nak pergi ke mana sebenarnya. Kita bergaduh dengan masalah suami isteri. Akhirnya Islam ajar pada kita, isteri tu dua, pasangan ni dua. Sama ada kita meninggalkan atau kita ditinggalkan. Kalau tak bercerai hidup, mesti bercerai dengan kematian. Jadi waktu kita semayang tu, mindfulness yang akan ajar pada kita fokus. Fokus tu maknanya apa dia? Kita nak selesaikan masalah ni dengan cara yang baik. Akhirnya, yang nak marah pun tak jadi nak marah. Yang rasa nak bergaduh pun tak jadi nak bergaduh. Sebab hidup ni, Kamira, umpama pelita. Sampai masa kering minyak, padam cahaya. Jadi, hidup ni ada expired date dia. Kan, kalau kita ada masalah dengan pasangan, sampai masa pasangan akan tinggalkan kita ataupun kita meninggalkan. Masalah kita dengan anak, sampai masa anak tinggalkan kita ataupun kita meninggalkan. Masalah kita dengan perniagaan, sampai masa Tuhan pasti akan hilangkan satu persatu perlahan-lahan, insya-Allah. Bila Ustazah cerita tentang solat yang khusyuk kan, macam mana kita nak buat bila kita ni cuba untuk khusyuk Ustazah, tapi macam-macam nak sedia baju, nak pergi mana, nak pergi sentiasa. Ada tips tak Ustazah? Tips. Okey, dia sebut tentang solat yang khusyuk ni kan Mira. Pada saya inilah perjuangan ibadah yang paling panjang. Khusyuk ni bukannya kita kata pilihan tertentu kata. Khusyuk ni dia rezeki pada Allah Ta'ala. Sebab itu, rezeki ni maknanya apa dia? Semua orang berhak dapat. Tak mesti ustazah. Tak mesti ustaz, tak mesti imam. Belum tentu imam yang jadi imam di depan yang akan dapat khusyuk tak. Sebab itu, kata ulama, semayang ni adalah sebesar apa keinginan kita untuk khusyuk. Dia akan dapat. Kalau orang yang hidup dia nak, dia akan buat persiapan seawal daripada sebelum masuk waktu solat. Kita ni kadang-kadang kenapa kita terganggu Mira? Sebab kita ni nak solat tu pun banyak benda lagi kita nak buat. Sama jadi mak kan. Anak lagi, suami nak makan apa, soalan tak pernah habis ni kan. Nak makan apa ni Allah. Dia sampai boring Ustazah dengar. Dia cakap jangan tanya boleh tak? Daddy kenyang lagi ni. Baru lepas makan ni, besok dia tanya, besok Daddy nak makan apa? Besok? Ni pokok ni baru je makan ni. Sebenarnya nak memudahkan kerja kita, dia orang kadang tak faham kan. Kita nak beli barang, nak mudah. Tapi Amang kena faham. Otak orang perempuan ni dia very subjektif. Bila subjektif tu, dia fikir nak makan dia, kalau hari ni hari Isnin, sampai Isnin depan dia fikir nak makan apa. Betul kan? Jadi jadual lah. Dia tak macam orang lelaki-lelaki Mira. Orang lelaki ni dia very objektif. Makan sekarang untuk kenyang sekarang. Itu je. Esok kita fikir lain. Kan? Tapi kalau orang perempuan tak. Tapi sebab itu kita kata, kalau dalam perkahwinan ni, Allah Ta'ala kata dijadikan kita ni
azwaj, berpasang-pasangan. Tujuannya apa? Bila isteri ni subjektif, maka yang objektif itu melengkapkan. Sebab itu perkahwinan kita ni, kita bukan nak compete, kita nak complete. Kalau kita cari perkahwinan yang sempurna, takkan ada pun. Kan? Pasangan kita, inilah yang kita hadap. Sebab itu saya kan kalau klien datang jumpa saya kan, macam-macam cerita, macam-macam masalah. Selalunya saya akan sebut sebab tak semua masalah ni Tuhan bagi untuk diselesaikan. Sebahagian masalah ni Tuhan bagi untuk dihadap je. Hadap dengan sabar, hadap dengan ikhlas, hadap dengan sepenuh jiwa yang boleh kita bagi. You just do your best, let Allah do the rest. Cakap putih kita. Di kelas tau Ustazah. Maknanya kita buat yang terbaik. Sama juga macam solat. Solat ni ada orang dia dapat khusyuk solat ni sampai kalau dalam kitab sirah ni sebut ada sahabat yang kaki dia kena busur, apa kita panggil apa? Panah. Kena panah. Nak cabut panah dia tu, ada sahabat lain yang suggest supaya cabut panah tu waktu dia tengah solat. Tarik tu dia tak berasa apa, tak bergerak. Terlampau khusyuk. Kita ni kalau ada cicak jatuh depan tu pun cocek tu dah kita dah takut dah kan. Maknanya kita di situ. Lalu sebab itu ulama kata definisi khusyuk ni dia macam ni. Macam kita bawa kereta. Agak-agak nak terbabas, pastikan alignment dia betul semula. Kalau kita biar, dia akan langgar divider masuk jalan orang dan sebagainya. Sebab tu khusyuk ni bukan kita tak sedar diri. Bukan kita berpindah ke alam yang lain. Ada orang kata khusyuk ni kita tak nampak. Tak. Khusyuk ni, ada satu hadis Nabi kata, kalau kita tengah semayang, kita nampak dua binatang hitam. Sama ada kalajengking ataupun ular. Maka kita boleh sama ada nak bunuh ataupun kita larikan diri kita daripada binatang tersebut. Maknanya apa? Waktu kita semayang ni, kalau nampak tu maknanya Nabi sedang bagi hint pada kita, kita perasan lah benda tu datang. Jadi sebab itu khusyuk ni apa dia? Khusyuk ni kita memberikan tumpuan, rasa-rasa tiba-tiba datang. Nak makan bihun goreng ke ni? Aku tengah semayang ni. Teruskan balik. Tarik balik. Itulah khusyuk yang sebenar. Khusyuk ni bukan kita tak boleh fikir kat orang tak. Cuma cara tu kena betul. Kadang-kadang bila kita ada anak kecil ni Mira, anak kita datang kan, letak pula telefon kat situ, Allahu Akbar, dia tengok semayang tu kan, takbir tu kuat nak bagi. Ada cara dia. Kan? Sebab itu penting untuk kita faham khusyuk ni, kena faham dengan ilmu fiqh yang sebenar. Khusyuk ni maknanya bukan kita tak boleh buat apa langsung, tak. Bahkan disebutkan waktu kita semayang ni, kalau adalah mudarat-mudarat yang berlaku, contohnya anak kita menangis tiba-tiba, boleh tak berhenti? Boleh. Sebab apa? Bila kita tengah semayang tu, kalaulah keselamatan anak kita tu menjadi taruhan, maka berhenti semayang waktu itu untuk kita tengok apa masalah anak kita itu, lebih menjadi keutamaan. Kita sebut khusyuk ni mesti kita clear definisi dia. Bukan makna kita sampai tak sedar diri, tapi khusyuk ni makna kita tahu kita sedang present diri kita depan Allah Ta'ala. Dan kalau ditanya macam mana kita nak khusyuk ni, pada saya lah secara peribadi. Yang pertama, kena ada persiapan. Kan? Macam kita nak pergi pergi umrah contohnya, ataupun hari tu Amal pergi sampai ke Madinah kan. Kita nak pergi tu, persiapan kita apa? Kita tak bawa satu rumah pun. Kan? Kalau ikut hati nak bawa satu rumah tu kan macam-macam. Tapi kita letak priority kita tu, okey, mana yang patut kita bawa naik basikal kita tu. Kalau sama juga nak semayang. Nak semayang ni preparation kita, macam mana kita nak depan dengan Tuhan yang Maha Agung. Kadang benda kecil dia Mira, pakaian solat kita. Berapa ramai orang yang bila nak semayang, dia betul-betul pakai pakaian yang paling baik, yang paling cantik. Kadang kita ni, kenapa kita tak dapat khusyuk? Sebab kita lebih kurang je dengan pakaian solat kita. Sebab tu kadang-kadang kita rasa tak feel. Sebab bila keluar bersiap betul ni. Kan? Kita kalau lah contohnya orang kata, istana panggil kita contoh, kan nak jumpa dengan Agung. Sudah tentu persiapannya paling baik. Kan daripada tudung sampai ke kaki. Handbag lagi semua sama, coklat contoh. Tapi bila nak semayang jumpa dengan Allah Ta'ala ni, kadang-kadang lelaki pakai baju pagoda contoh. Pakai sarung, pakai baju pagoda. Kan? Orang perempuan kita kadang-kadang terlekung dah 2-3 bulan tak basuh. So ni semua terkait satu kita sebut keseriusan kita untuk menunjukkan kesungguhan kita nak jumpa Allah Ta'ala. Ini akan menentukan kekhusyukan kita. Yang kedua kata ulama, pada apa yang kita makan. Makan menentukan khusyuk kita. Sama ada makan terlalu banyak kan. Makan tengah duduk semayang, baca Fatihah tu pun 7 kali sendawa. Setiap ayat berhenti. Ini menentukan kekhusyukan. Yang kedua, makan yang kita makan itu
adakah dia syubhah ataupun dia haram, itu semua menentukan. Kadang-kadang kita ni bukan kita tak mau sembahyang, tapi berat badan kita tu kerana makanan yang kita jamah, lalu akhirnya bagi kesan kepada solat yang kita dirikan. Dan ada juga hadis yang mengatakan kalau makanan dah terhidang, makan dulu. Betul? Supaya dapat menjaga khusyuk kita waktu solat kan. Kita tak terfikir-fikir. Betul. Tapi yang tu kena tengok tempoh waktu. Kalau waktu dah nak habis, sembahyang dulu. Solat dulu lah. Tapi kalau panjang lagi, makan dulu. Satu lagi kan, Mira tak tahulah betul ke tak. Mira pernah dengar yang kalau kita tengah solat, tiba-tiba ibu kita panggil, kita perlu sahut ibu dan berhenti solat ke teruskan solat? Macam mana? Okey, dia macam ni. Kalau dari sudut keutamaan, kalau solat tu adalah solat sunat, maka menjawab panggilan mak itu lebih utama. Okay. Kalau kita tengah semayang fardu, tidak salah untuk kita teruskan semayang kita. Tapi tengoklah keadaan. Kalau saya lah, saya dengan mak ni macam ni lah, Mira. Kita ni dengan mak ni kan, satu je mak kita ni. Dan kadang-kadang ada penyesalan-penyesalan yang kita takkan mampu untuk tanggung. Saya duduk mandi jenazah orang perempuan 20 tahun lebih dah, Alhamdulillah. Jumpa macam-macam jenazah. Bila berdepan dengan jenazah-jenazah ni, antara bahagian yang kadang-kadang kita rasa kita pun jadi macam tak sampai hati nak cakap nak pada bahagian yang bila anak kata menyesal tadi tak jawab, menyesal tadi tak angkat panggilan, menyesal tadi tak, menyesal ni yang bila mak mati dah, that's it tu, tak cakap apa dah lah. Dah tak guna dah menyesal tu. Sebab saya ada pengalaman yang satu jenazah ni, bila dia meninggal dunia, anak dia duduk jauh besarlah bila kita dah sibuk kan. Jadi bila mak dia mati, baru dia datang. Bila mak dia datang, dia menangis sungguh. Nak menangis macam mana dah? Air mata darah pun tak boleh dah. Kan? Jadi bila dia sampai tu, mak dah nak ke bumi. Saya kata, Tuhan, kita tak boleh buat apa dah. Sekarang ni yang tinggal kita menangis pun mak tak bangun dah pun. Sebab tu kita kata kalau siapa yang masih ada mak, termasuklah semua yang berada di luar sana. Mak ni kan, sekali jadi mak, sampai bila-bila anak tu, dia akan menjadi anak yang kecil pada pandangan mata mak. Mak ni kadang-kadang saya banyak kawan dengan makcik-makcik tua. Sebab duduk di masjid ni kan, makcik tua kan. Mak ni kadang-kadang kan, saya jumpa dengan dia orang ni dekat masjid. Makcik kenapa? Tak ada apalah, pergi diam je. Kita tahu dah tu. Kalau biasanya macam tu, kejap lagi dah habis sikit, kita peluk dia kuat-kuat tu, baru menangis. Saya rindu kat anak saya rindu kat cucu saya. Itu yang kita sebut mak ni kan. Ingatan dia pada anak-anak dia ni, kadang-kadang duduk di rumah tu, masuk dapur, tengok ada telur, ambil goreng telur tu bukan sebab nak makan pun. Sebab teringat anak dia, teringat cucu dia suka makan. Goreng, makan seorang-seorang kat meja makan ni. Dalam keadaan teringat yang dia tak boleh nak cakap kat anak dia, kata dia teringat. Kita ni bila kita dah berkeluarga, ada anak-anak kita sendiri, kita ada komitmen kita sendiri, Mira. Kadang-kadang kita pun terlupa kat mak kita. Kalau mak ni, tak ada satu detik kot saya rasa yang dia tak ingat dekat anak-anak. Dan proses ni sekarang kita tak rasa lagi kerana anak-anak kita masih berada dalam dakapan. Hari ni yang kita sebut bila dah masuk fasa kita dah stabil, anak-anak dah besar, waktu ni datang fasa-fasa ujian, kesepian, yang Quran kata berjaga-jaga. Ada sebahagian anak ni, kalau dia tak mendatangkan kekecewaan di dunia, dia akan mendatangkan kekecewaan di akhirat. Quran kata kita akan sampai ke hari yang yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita akan sampai ke hari, tersayanglah macam mana pun anak kita, di akhirat nanti depan Allah ada anak yang tidak bermanfaat, ada harta yang tidak berguna. Dan kita waktu kita muda ni kan, kita kerja sungguh-sungguh pasal apa? Pasal anak kita. Kadang-kadang kerana anak kita terlupa mak kat belakang. Sebab itu kalau siapa yang masih ada mak, selagi ada hayat di kandung badan, selagi mak boleh jawab panggilan, call. Telefon mak ni kadang-kadang, Mira, dia bukan nak banyak pun. Tanya khabar. Beras ada tak kat rumah mak, minyak ada tak kat rumah, bukan dia tak ada beli sendiri pun. Kadang dia nak tengok ingatan kita je. Dan itulah sebahagian pertanyaan yang kadang-kadang healing untuk diri dia. Masalah tak hilang. Tapi dengan sedikit ingatan tu, jadikan mak kadang-kadang dia tenang hanya dengan satu panggilan je. Tapi inilah bahagian yang paling susah bila kita berkeluarga, bila kita bekerja. Semua benda ni dia akan menjadi penyesalan bila mak tak lagi dah. Sebab itu saya antara banyak benda-benda macam ni, macam yang tadi tu kan, dia datang dia menangis, tak boleh buat apa dah Tuan. Tak payah menangis dah. Sekarang ni saya kata apa yang boleh kita buat, kita bantu mak kita dalam liang lahat ni dengan cara
kita sedekah. Kita wakaf. Jadi sejak daripada hari tu, daripada mak dia meninggal tu, setiap minggu hari Jumaat dia tak pernah tinggal untuk dia sedekah kepada jamaah sembahyang Jumaat ni sampai hari ni. Ini yang Nabi SAW kata, idza mata ibnu Adam, mati seorang anak Adam tu putus amal dia kecuali 3 perkara. Kita ni waktu kita hidup Mira, kita boleh bangun, kita boleh sembahyang. Kak Amal boleh bangun, pergi berdakwah dengan cara kita sendirilah. Sebab hari ni orang kata dakwah ni ustazah je dak. Pelakon, ada dakwah cara pelakon. Semua kita boleh buat amal soleh. Jadi Nabi kata bila mati kita ni terputus semua kecuali 3 perkara, dan salah satunya itu adalah segala amal-amal baik yang dibuat oleh anak tadi diniatkan kepada mak ayah sampai. Mira buat amal soleh, niat untuk mak ayah dapat. Kan? Ni kita dah bercakap yang baik-baik, ada program yang baik-baik, kita berlakon dengan cara yang baik-baik, itu semua ada bahagian untuk mak ayah. Ilmu yang bermanfaat. Betul, tadi itu cerita tentang ibu kan. Kita nak tahu juga bagaimana Al-Quran dia beri panduan untuk pasangan suami isteri mengatasi konflik rumah tangga. Okey. Ini bahagian yang ni nak kaunseling rumah tangga ke apa ni kan? Kan Ustazah, kita orang dah hampir 9 tahun, perlukan jugalah kan orang kata nak renew, refresh, renew. Saya suka macam ni lah. Dia rumah tangga ni dia try and error sebenarnya. Pasangan kita adalah pasangan kita. Pasangan orang takkan pernah sama dengan pasangan kita. Apa yang pasangan kita buat takkan mampu dibuat oleh pasangan orang. Dan apa yang pasangan buat barangkali tak mampu juga dibuat oleh pasangan kita. Lalu sebab itu kata ulama untuk kita bahagia dalam berumah tangga ni, pertama asasnya mesti salamatus sadri, lapang dada. Lapang dada terima kekurangan ni macam ni. Hidup ni kita sentiasa ada pilihan. Bila kita ada pilihan ni, your life you decide. Mira pilih untuk berkahwin dengan Amar dulu. Inilah pilihan yang Mira pernah buat. Lalu hari ni pilihan inilah yang Mira kena hadap. Kan? Maknanya apa? Kita yang memilih. Kita melihat Amar ni sebagai kiriman daripada syurga ataupun kiriman daripada pejabat pos. Kita yang decide. Kalau Mira bersedia untuk buka hati terima inilah Amarku, maka inilah Amar yang akan membahagiakan Mira. Tapi kalau Mira rasa inilah Amar yang membebankan kita, again your life you decide. Kita yang pilih untuk rasa tertekan, kita yang pilih untuk rasa tidak tenang, kita yang buat pilihan. Sebab itu Quran guide kita. Quran kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakka wa qad khaba man dasaha. Hidup ni kita mesti memilih. Nak bahagia atau menderita. Kita pilih nak rasa tenang ataupun kita pilih nak rasa susah. Kita pilih nak rasa stres ataupun kita nak pilih inilah ujian yang bakali akan membawa kita masuk ke syurga. Your life you decide. Bila kita pilih ni, Quran kata kami akan beri ilham kepada kalian. Qad aflah, untung orang yang pilih untuk selama datang kepada dia ni baik ataupun buruk, dia pilih untuk kebaikan. Maka itu pilihan kita, dan kita adalah orang yang Quran kata inilah orang yang untung. Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata ajaban li amril mu'min, ajaib orang beriman ni. Dapat benda yang dia suka, dia syukur. Dapat benda yang tak suka, dia sabar. Syukur baik untuk dia, sabar pun baik untuk dia. Jadi tak ada kerugian. Sebab hidup kita ni kalau kita berpasangan nak cari yang sempurna, Mira, kita memang takkan jumpa kesempurnaan. Kalau kita kahwin dengan kita nak mencari kekurangan, kita akan jumpa 1001 kekurangan pada pasangan. Sebab itu kata ulama, hidup ni kalau kita nak merungut, Tuhan akan datangkan lebih banyak sebab-sebab untuk kita merungut dengan kehidupan. Tapi bila kita belajar untuk syukur, la in syakartum la azidannakum, Tuhan akan tambahkan kepada kita. Kalaupun tidak pada harta dan habuan dunia, Tuhan akan tambah pada hati kita ketenangan. Sebab itu benda macam ni, tengok mak ayah kita lah. Mak ayah saya lah, kalau saya secara peribadi. Mak saya tak kerja pun. Ayah je kerja orang kampung. Tapi Alhamdulillah semua anak-anak boleh berkeluarga sendiri. Kita tak pernah minta dengan orang. Kita tak rasa susah pun dulu. Dan akhirnya, bila hari ni kita duduk, kita tengok belakang balik, kita rasa macam kehidupan yang paling bahagia kan bila waktu kita kecil-kecil duduk dengan mak ayah kita. Walaupun kita susah, tapi kita tak rasa kesusahan tu hari ni. Sebab itu, bahagia ni dia ada kaitan dengan keberkatan. Berkat ni lah, kalau suami nak cari pendapatan, pastikan yang baik, pastikan yang apa kita sebut, yang jelas sumber dia, supaya bila bawa balik makan nanti, anak makan, isteri makan, ini yang menenangkan mereka sehingga akhirnya boleh taat kepada suami. Kan? Sebab itu pada saya, bahagia ni dia very subjektif. Ada orang duduk rumah kecil tapi dia boleh rasa lapang. Ada orang rumah besar tapi rasa tak tenang. Kan? Sebab kalau kita nak mencari kesempurnaan,
kata Khalifah Harun Ar-Rashid, hidup kita ni kemahuan akan sentiasa bertambah. Naik kereta kita Myvi, kita akan nak upgrade. Bila dah kaya lagi nak upgrade. Tak pernah berhenti, tak pernah cukup. Berhenti, ya. Dan kalau kita nak memuaskan pandangan orang, kita tak kahwin, dia tanya bila nak kahwin. Dah kahwin, tanya bila nak Tak pernah beranak. habis. Dah ada anak, tanya bila nak tambah tambah. anak. Dah ramai anak macam saya, bila nak berhenti. Kata kan. Bila nak berhenti pula kan. Pun tanya pula. Esok bila nak dapat menantu, bila dapat cucu. Akhirnya mungkin bila nak matilah kot soalan terakhir kan. Sebab itu kalau kita hidup dengan cakap-cakap orang, kita akan penat mengejar nak memenuhi harapan orang. Tapi kalau kita hidup dengan pasangan kita ni, pada saya macam ni lah. Hidup ni kalau tak bercerai dengan kehidupan, kita akan berpisah dengan sebab kematian. Mesti ada. Lalu bila sisa hayat yang berbaki ni, kita belajar pada Nabi, belajar pada isteri-isteri Nabi. Khadijah contohnya. Khadijah ni Masya Allah Tabarakallah. Walaupun dia sudah meninggal dunia, Nabi punya sayang dekat dia. Sampai kalau ada sahabat-sahabat Sayyidatina Khadijah yang dia jumpa, Nabi tak pernah tak layan dengan baik kerana mengenangkan kebaikan yang pernah Sayyidatina Khadijah buat. Dalam satu riwayat disebutkan Nabi duduk dengan Aisyah. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu. Dengar je suara yang bagi salam, Nabi bingkah bangun. Pergi buka pintu tengok siapa. Rupanya adik kepada Sayyidatina Khadijah. Lalu bila dia masuk dalam rumah, Nabi jamu dia makan. Nak balik tu Nabi bagi lagi hadiah pada dia. Sampai akhirnya Sayyidatina Aisyah ni cemburu. Dia kata apa yang hebatnya pada Sayyidatina Khadijah ni. Lalu Nabi sebut apa? Inilah orang yang pertama. Bila Nabi bawa dakwah dia yang pertama sahut seruan. Bila Nabi tak ada apa-apa, dia yang berdiri memberikan pertemanan. Waktu tak ada orang lain yang bagi pada dia zuriat, inilah satu-satunya isteri yang memberikan kepada dia zuriat keturunan. Jadi bila macam tu, kita bahasa mudah dia kita faham macam ni lah. Kalau orang ni buat baik, maka orang akan ingat kebaikan dia. Hidup kita ni Mira, dua. Banyak betul dua hari ni kan. Dua je. Kita orang tak cerita banyak, dua. Hidup ni kita punya pilihan. Sama ada mata kita ni nak memandang dengan mata lebah ataupun mata lalat. Pandang dengan mata lebah ni, tengok kepada pasangan, semua akan jadi kebaikan. Lebah ni dia memandang yang baik, mengambil yang baik dan memberikan kebaikan. Tapi kalau lalat ni, dia tengok yang busuk, cari yang busuk dan tak bagi manfaat kepada orang. Sama juga pasangan kita. Kan? Kurang-kurangnya lah kalau kita nak syukur kadang daripada sekecil-kecil benda je. Hidup yang sedang kita rungutkan inilah yang sedang diinginkan oleh orang lain. Orang Palestin contohnya. Kan? Orang Palestin ni nak sangat ada suami, nak sangat ada anak. Tapi kita ada suami, ada anak. Berapa banyak yang kita rungutkan. Kita ada rumah, ada kerja. Tapi banyak yang kita komplain ni, kita kena malu dengan orang Palestin. Sebab orang Palestin ni, sampai hari ni, walaupun dengan kurus kering, tak ada makanan. Kalau kita suruh keluar daripada Palestin ni, tak mau pun. Kena serang di utara, turun ke selatan. Selatan pergi ke pantai-pantai sekarang kan. Tengok berita baru ni, Masya Allah. Dekat pantai-pantai tu dah terlalu penuh dan padat. Sampai terpaksa balik masuk ke Gaza City. Masuk Gaza City habis. Kan? Jadi pada saya, itulah. Belajar untuk lihat apa yang orang lain dapat lebih sedikit daripada kita. Sehingga akhirnya boleh datang rasa syukur pada kita. Boleh lapang dada dengan pasangan. Terima apa saja kekurangan. InsyaAllah hidup dengan menerima apa adanya. Yang sempit akan rasa luas. Yang miskin akan rasa kaya. Yang tak ada apa-apa pun akan rasa bahagia. Sebab kita nak masuk syurga ni Mira. Bukan semua orang masuk dengan jalan solat. Kalaulah kita ni nak masuk syurga Allah dengan solat. Tadi Mira pun sebut kan. Berapa banyak sembahyang kita yang sebenarnya kita khusyuk. Kan? Berapa banyak sedekah yang kita buat. Berapa banyak Quran yang kita baca. Tapi akhirnya baik Allah Ta'ala ni nak bawa kita masuk syurga ni. Ada orang masuk syurga dengan jalan sabar dengan pasangan dia. Sebab itu kisah Asiyah, dia masuk syurga dengan suami kerana bersabar dia dengan suami dia. Kan? Ada orang masuk syurga walaupun tidak memiliki suami, kita kata hidup sebagai ibu tunggal, kisah Maryam, terjamin dia masuk syurga. Aisyah, Tuhan bagi dia jadi isteri kepada Rasulullah, tapi dia tak ada anak. Tapi itu yang membawa dia masuk syurga. Sayyidatina Khadijah pernah gagal dalam perkahwinan pertama. Kahwin pula kali kedua usia 40. Tapi bila dia redha dan terima kekurangan, terima apa yang Tuhan bagi, akhirnya itulah laluan dia masuk syurga, masuk ke dalam syurga. Maknanya apa dia? Semua orang boleh masuk syurga hatta dengan pasangan yang kita ada. Isteri, Nabi kata apa? Iza sallatil mar'a khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha dukhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Atau kama qala. Nabi kata kita orang perempuan ni jaga 4 benda. Jaga solat kita, jaga puasa kita,
jaga maruah diri kita, taat pada suami, nanti di hadapan Allah malaikat akan kata pilihlah mana-mana pintu syurga yang kita inginkan dan kita boleh bawa pasangan kita sekali. Ini yang seronok. Bawa pasangan pula Mira masuk dalam syurga. Surah Ar-Ra'd Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-24, Allah Ta'ala kata nanti akan ada malaikat-malaikat yang tunggu kita satu keluarga dengan sambutan kehangatan, dan dia akan katakan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat akan kata salam sejahtera atas kalian keluarga. Bahasa kita ni, Assalamualaikum, sila-sila masuk syurga Allah. Sebab dulu atas dunia kalian dah sabar dah. Sabar dengan pasangan, sabar dengan kekurangan, sabar dengan segala macam bentuk ujian Allah Ta'ala datang dalam kehidupan kalian. Silakan masuk dalam syurga Allah. Fa ni'ma uqbad dar. Inilah tempat yang paling baik untuk kalian kembali. Maknanya apa? Dia kalau dalam bahasa Arab ni, dar ni makna dia rumah. Kita ni pi mana-mana bercuti macam mana, pi healing kat camping kita kan ni, akhirnya akan balik ke rumah. Lalu Quran kata tempat yang paling baik untuk kita kembali ni mana? Syurga Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita terima kekurangan, sabar pada apa yang diberi, insya-Allah. Yakin dan percaya ini jalan untuk kita masuk syurga. Itu dia. Kepada isteri-isteri wanita di luar sana, kita amalkan 4 perkara ni, insya-Allah kita boleh pilih mana-mana pintu syurga kan Ustazah? Pandang mata lebah tau. Baiklah Ustazah, mungkin ada potongan ayat Al-Quran ataupun doa-doa yang kita boleh amalkan untuk teruskan perkahwinan kita untuk menjadi harmoni. Amalan. Ya. Okey, pada saya begini. Kalau kita sebut amalan ni, segala amalan yang baik itu buatlah. Kadang-kadang kita ni makan, kita banyak tanya apa amalan? Apa amalan yang baik? Apa tips dia? Amalan yang paling baik untuk kita bawa dalam kehidupan kita ni apa dia? Kalau saya satu je jawapan dia. Buat. Buatlah apa pun. Kita nak baca doa, silakan. Kita nak selawat, silakan. Kita nak baiki solat kita, silakan. Cuma kita kata nak jaga rumah tangga ni, dalam Al-Quran ada banyak doa-doa yang Nabi dan Nabi Ibrahim ajarkan. Nabi Ibrahim ni seronok. Saya jadi khutbah Jumaat ni panjang ni kan. Seronok Ustazah, seronok. Cerita je. Nabi Ibrahim ni satu sosok tubuh yang Quran tunjukkan kepada kita, inilah role model bila nak berkeluarga macam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala tunjuk pada kita ada pasangan yang Tuhan tunjuk dia baik, tapi pasangan dia tak baik. Asia ada gandingan dia dengan Firaun. Nabi Nuh ada gandingan dengan isteri dia yang tak baik kan, salah seorang. Ada yang ketiga, pasangan yang dua-dua tak baik. Abu Lahab dengan isteri dia, Ummu. Siapa boleh jawab? Okey, boleh keluar sekarang. Ummu Jamil. Ummu Jamil. Dalam surah Al-Masad. Dua-dua ni Allah Ta'ala kata ni dua orang suami isteri, tapi dua-dua masuk neraka. Dan ada kategori keempat yang Quran kata inilah suami yang baik, lalu kami gandingkan dengan dia pasangan yang baik. Maknanya apa? Ada orang rezeki Tuhan bagi suami baik, isteri baik. Tapi tak apa, kalaupun kita tak direzekikan dapat keluarga yang baik, dapat pasangan yang baik, Quran kata kita boleh membaikkan keluarga kita. Ni asasnya. Nabi Ibrahim ni apa yang dia buat? Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ada 69 tempat bercerita tentang dia. Apa ujian yang Allah Ta'ala tak bagi? Semua bagi. Bahkan dalam berkeluarga pun. Tapi kita tengok macam mana inilah satu sosok tubuh yang dia taat tanpa syarat. Taat tanpa syarat ni apa? Turun perintah supaya ditinggal anak di padang pasir, tinggal. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, anak dia dah dewasa, datang perintah supaya sembelih, buat. Tak ada syarat. Syarat dia bukan anak aku, syarat dia mesti sihat. Tak, dia buat tanpa syarat. Walaupun anak tu ditunggu lama untuk betul, dapat. 86 tahun. Jadi sebab itu perasan tak bila kita nak semayang kan? Bukan bila kita nak semayang, bila kita semayang, inilah nama yang kita sebut dalam tahiyat akhir kita. Setiap kali kita tahiyat akhir. Pernah tak terfikir apa sebab tak sebut nama kama sallaita ala Musa? Nabi Musa dalam Quran ada 96 tempat nama dia. Kenapa kita tak sebut kama sallaita ala Isa? Nabi Isa tak selesai lagi perjuangan dia. Tapi ulama kata kenapa disebut nama Ibrahim? Satu, kerana dia adalah abal anbiya ataupun bapa segala para nabi. Dan yang kedua, inilah simbolik manusia yang taat. Dia jadi bapa yang penuh penuh dengan perasaan cinta kepada anak dia. Inilah kita sebut sosok tubuh yang menunjukkan dengan pasangan buat baik pada apa saja yang kita ada. Lalu bila kita sebut nama dia, bila kita duduk tahiyat akhir, sepatutnya bila sebut kama sallaita ala Ibrahim itu, kita sedang refleksi diri kita ni, taat dak aku macam Ibrahim. Itu cara kita memaknakan solat. Banyak rangkaian doa dalam Al-Quran yang Nabi Ibrahim ajar pada kita.
Bila nak tinggal keluarga, contoh Ahmad nak tinggal keluarga kan, ada doa dia. Ya Allah, aku tinggalkan ahli keluarga ku ini di satu lembah wadin ghairi zi zara'in. Quran kata. Bila dia nak tinggal Siti Hajar di padang pasir dengan anak dia kan. Ada cebisan ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala kata, dia doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah, aku tinggalkan anakku ini di tempat yang tak ada orang pun di bawah jagaanmu. Ini kita sebut suami. Kita sebagai seorang isteri, ada doa yang Nabi Ibrahim doa, Rabbi habli, Rabbi ja'alni muqima salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Kita ni nak tinggal anak-anak kita di belakang ni, minta dengan Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita ni orang yang mendirikan solat. Dan juga Nabi Ibrahim juga yang membacakan doa Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Doa yang kita minta supaya anak-anak kita jadi penyejuk mata, kita boleh jadi ketua kepada orang-orang yang bertakwa. Kan? Sehingga akhirnya inilah keluarga yang kita inginkan yang ada dalam Al-Quran. Cuma saya nak kongsi sebab tadi tanya apa doa yang boleh dibaca atau apa amalan. Dia macam ni. Kalau saya satulah, kalau kita berpasangan, kita berkeluarga ni, saya suka nak ajak semua sahabat-sahabat Mira dan juga Amal, satu, biasakan lazimkan sembahyang sunat taubat. Hidup kita ni Nabi SAW tunjuk bila malam sebelum tidur, Nabi memang setiap hari melazimi solat sunat taubat. Kita minta ampun dengan Allah. Kadang-kadang anak-anak kita ni bukan bermasalah pun, tapi sebab dosa kita, Allah jatuhkan kepada anak-anak kita ni supaya menjadi ujian pada kita, sehingga akhirnya kita sedar kita ni banyak masalah. Jadi sebab itu lazimi solat taubat ni bukan untuk kita saja, tapi untuk keluarga kita. Kadang-kadang Tuhan sengaja bagi kita ujian melalui pasangan, kerana Tuhan nak kita panjangkan sujud, barangkali taubat balik kepada Allah Ta'ala. Kerana tak semua orang hidup dia bermula dengan yang baik-baik. Kan kadang-kadang dulu kita khilaf dalam membuat percaturan di awal perkahwinan. Kan dulu kita silap. Mungkin kita ada kesalahan-kesalahan lampau yang orang tak tahu benda tu, hanya kita dan pasangan kita je tahu. Lalu sebab itu yang pertama, lazimi solat taubat supaya hidup kita ni walaupun dia tidak bermula dengan baik, kata ulama, Tuhan tak nilai kita dengan bagaimana hidup ini kita mulakan, tapi Tuhan nilai kita dengan bagaimana hidup ini kita akhirkan. Sebab itu selagi ada kesempatan, semayanglah taubat. Mudah-mudahan anak kita yang hari ini kita jaga dalam dakapan, petang nanti belum tentu kita dakap semula. Setidak-tidaknya ada Allah, kita yakin akan jaga anak kita, pasangan kita pun. Sebab hari ni kalau nak ada skandal, bukan mesti depan mata, bukan mesti kat belakang kita, depan mata bukan kadang jadi. Kan sebab hari ni tuntutan kerja kita kadang-kadang kita lebih banyak bersama dengan pasangan orang, kita lebih banyak bersama suami orang. Kan, jadi sebab itu yang nak jaga hati kita, hati suami kita ni siapa? Allah Ta'ala. Sebab itu yang pertama, lazimi solat taubat. Dan yang kedua pada saya, kita jadi seorang ibu lah, khususnya orang perempuan. Doa mak ni Nabi kita tak tertolak. Sebab itu bangunlah malam, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Bangun malam, Nabi kata ada satu hadis Qudsi yang disebut Allah turun ke langit bumi di 1/3 malam. Allah cari mana tangan hamba-hambaku yang minta ampun untuk aku ampunkan dosanya. Mana tangan hamba-hambaku yang berdoa untuk aku kabulkan hajatnya. Tuhan tunggu kita. Jadi jangan malas, jangan segan buat untuk kita selamatkan ahli keluarga kita, untuk kita jaga pasangan kita, untuk kita bawa anak kita masuk syurga. Kalaupun kita tak dapat apa yang kita berikan, kadang kita bagi kat pasangan terbaik, tapi kita tak dapat pun apa yang sudah pun kita mulakan. Lalu Quran kata apa? Surah Al-Ankabut ayat 69. Allazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Cukup ayat ni kita pegang. Kita jaga qiyam kita, kita jaga solat taubat kita. Yang ketiga ni, Quran kata, hidup ni kita jadilah versi terbaik untuk diri kita. Pasangan nak balas tak balas, itu urusan dia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut di hujung itu, innallaha lama'al muhsinin. Kalaupun pasangan tak terima kasih, kalaupun anak-anak tak sudi menghargai, Allah sebut Allah akan sedia untuk bersama-sama dengan kita sampai kita pejam mata buat selama-lamanya. Maknanya kalau pasangan tak bagi, kita tak akan kecewa. Pasal apa? Kita tahu ada Allah yang akan menjaga kita, akan memberikan pembelaan pada kita. Sebab apa saya sebut macam tu, Mira? Bila saya duduk mandi jenazah kan, ada mak yang ada ramai anak, tapi anak tak sudi nak mandikan jenazah mak. Pergi tengok di hospital, berapa banyak mak-mak yang bila dia sakit, nurse yang terpaksa cebokkan punggung mak dia. Anak geli, anak tak lalu. Saya duduk mandi jenazah pun saya panggil, Mel lah mandikan jenazah mak. Ada anak yang kata tak perlu, susah bagi je lah bil, nanti kita orang bayar. Saya ni, saya jadi mak, saya juga seorang anak, kita tak hadap pun nak makan duit. Allahu Akbar. Apa sangat duit tu? Kan, kalau nak bagi kat masjid, bagi kat surau.
Sebab saya hanya menjalankan tuntutan fardu kifayah. Kan? Jadi kita benda macam tu sebenarnya tidak satu kepada kita hanya nak supaya mak bila mak kali tak akhir ni jenazah mak tu diuruskan oleh anak. Bila anak yang mandi ni Mira, ya Allah ya Tuhan, perasaannya berbeza-beza. Anak cium tangan mak, ya Allah ampunkan dosa mama kami. Pegang tangan mama, ingat tangan ni lah dulu duk suap dia makan. Tangan ni lah yang dulu bila sebut nak ma keluarkan daripada mulut, suap mulut anak. Tapi bila akhir hayat ada orang Tuhan uji dia, ada anak yang tak sudi nak jamah pun tubuh dia. Sebab itu akhirnya kalau kita balik kepada ada Tuhan yang memberikan kepada kita pertemanan, tak ada anak pun Tuhan akan hantar orang-orang yang sayang pada kita, tolong urus jenazah kita. Kita tak ada suami, you don't worry. Cara Allah membalas kita ni, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Tuhan boleh buat. Ada orang yang waktu hidup nampak banyak dosa, Tuhan matikan dia dengan husnul khatimah. Kita pun tengah-tengah. Berapa ramai orang bila dia meninggal dunia, satu-satu kebaikan dia yang Tuhan keluar-kuat. Wah, Ustazah. Kan, masya-Allah. Saya terkesan sebenarnya. Okeylah. Kejap bagi saya relax sekejap. Kita kembali selepas ini. At Himalaya Camp Gopeng, every moment is an adventure. Take on the rapids with thrilling whitewater rafting. Glide with joy on our rainbow slide. Hike to the peak of Bukit Batu Putih for breathtaking views. Feel the rush with an ATV ride through the forest, then gear up for an action-packed paintball session. Your adventure begins here. Aduh, boleh pula nangis. Tadi makeup capuk tak? Okey lagi. Tak apa berkesannya Ustazah. Diorang dah tengok ada healing video dekat Himalaya tu. Tapi hari ni healing kita lain. Yes, kalau tadi kita dah bercakap tentang ibu, tentang anak-anak kan. Ustazah ada tak tips untuk ibu bapa mendidik anak-anak agar mencari healing daripada Al-Quran bukan daripada hiburan yang melalaikan? Okey. Baik. Saya suka untuk kita pandang begini orang. Hidup kita ni ada perkara yang kita sebut sebagai syariatullah dan ada perkara yang kita sebut sebagai sunnatullah. Ada orang bila dia semayang, dia tak rasa semayang tu menenangkan. Ada orang dia baca Quran tapi dia tak rasa Al-Quran tu memberikan sesuatu makna pun pada kehidupan. Sebab itu cara dia kalau dalam kehidupan Nabi SAW, bila Nabi berada di titik yang paling rendah, itu rupanya Nabi tukar menjadi detik yang paling indah. Tahun ke-10 Hijrah. Bukan 10 Hijrah, 10 kenabian. Bila mana Nabi SAW berada di kemuncak orang di Makkah tu, maknanya buat sekatan ekonomi, tak boleh jual beli dengan umat Islam. Allah Ta'ala uji kepada Nabi dengan cara, dahlah sekatan tu dibuat, sahabat-sahabat tak ada makan, susah apa semua. Allah sengaja mematikan Abu Talib, orang yang menjadi tulang belakang Nabi SAW. Tak sempat lagi kering air mata, wafat Sayyidatina Khadijah. Satu Tuhan buat. Kemudian Nabi cuba nak berhijrah ke Taif. Tu cerita kita semua dah tahu kan. Taif pun tidak mau menerima. Akhirnya apa yang Allah Ta'ala buat kepada kehidupan Nabi, turun surah Isra. Allah Ta'ala sebut Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ila akhir ayat Nabi Allah Ta'ala kata Allah memperjalankan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Okay, now apa point dia? Tiba-tiba habis Isra' habis jauh kan? Okay, kita cerita bahasa mudah macam ni. Dalam Islam ni, kita tidak menafikan dari satu sudut kita kena jaga semayang, kita kena jaga Quran, tapi dari satu sudut yang lain, keperluan fizikalnya itu juga perlu dipenuhi. Sebab tu kita sebut nak healing dengan anak-anak ni, kita semayang kat rumah, ya kita jaga semayang dengan anak-anak, kita baca Quran dengan anak-anak, tapi secara manusiawinya kita bawa anak-anak healing. Pilah Himalaya ke, kita pilah mana-mana pun, inilah proses dia untuk kita melengkapkan bukan sekadar akhirat, dunia pun kita jaga. Sebab itu kalau kita buka surah Maryam, Maryam satu ketika bila mana dia mengandung tanpa suami, orang mai jumpa dengan dia, orang kata pada dia, kenapa engkau ni, mak yang kau orang baik, adik-beradik kau orang baik, tiba-tiba kau mengandung tak ada suami. Kalau kita duduk di situasi dia, kita pun tak ada nak jawab. Sebab tiba-tiba rahim dia diisi dengan janin, jadi tak ada jawapan pun. Lalu kata ulama, sengaja Allah Ta'ala berikan cerita sebegitu sebagai pelajaran pada kita. Hidup kita ni, dengan keluarga kita ni, kita tak perlu bukti ke orang pun. Bukti pada orang ni, kalau orang tu tak suka, memang dia takkan percaya.
Kalau kita nak buktikan anak aku terbaik gini, kalau orang tu suka, tak perlu dibuktikan pun dia akan suka. Jadi sebab itu bila mana Maryam berada di kedudukan begitu, Allah Ta'ala rakamkan apa yang dia rasa waktu tu dengan ada satu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata, Maryam pernah sebut, ya laitani, ya Allah alangkah baiknya kalaulah mitu qabla hadha, kalaulah aku mati waktu tu ya Allah. Wa kuntu nasyan mansiya, kalau orang tak kenal aku pun tak apa, biarlah, tak ada siapa apa peduli aku, tak apa. Ini kita sebut orang kalau berada di titik terendah ni, itulah percakapan dia. Putus asa, kecewa, tidak ada kegembiraan. Lalu ayat selepasnya itu Allah Ta'ala sebut Allah yang paling tahu apa yang sedang kita lalui. Keluarga kita ni kita buat apa, Allah yang menilai. Jadi kalau anak-anak kita, cara kita. Dan Quran sambung ayat selepas tu, kuli washrabi wa qarri aina. Ini ada kaitan dengan soalan tanya. Quran kata makan dan minumlah untuk dia tenangkan diri dia waktu tu, wa qarri aina, dan carilah ketenangan. Carilah ketenangan ni bahasa orang hari ni sebut healing. Kan sebab itu pada saya dia macam ni. Kalau nak bawa anak-anak kita ni, kita mampu bercuti dengan RM100. Bawa dengan cara RM100. Tak perlu tunggu kita ada 1,000 untuk kita bahagiakan anak-anak kita. Kadang-kadang bangkali hak yang paling murah itulah yang lebih dikenang banding dengan yang mahal. Cuma kadang-kadang kita ni manusia, kerana kita jadi seorang ibu, kita membandingkan dengan kehidupan orang lain. Kita nak anak kita dapat yang orang lain. Tak. Cara dia kita sebut, anak kita, cara kita. Keluarga kita bahagia dengan apa yang kita ada. Sebab itu kalau nak, pada saya lah, nak menguruskan anak-anak, nak didik anak-anak ni, kita yang membentuk bagaimana anak kita, acuan anak kita ni. Kalau kita duk ajak dia benda yang mahal-mahal, benda yang kita kata benda yang hiburan, tapi hiburan ni pun bukan semua tak boleh. Kan ada hiburan yang dibenarkan. Kan kadang-kadang orang hari ni rasa macam okey, Islamik ni mesti dalam masjid dia. Tak. Ada hiburan ni, ada orang tak tahu, saya ada kawan yang dia suka pergi duduk dekat tepi pantai, dia dengar bunyi ombak je. Boleh kalau itu menenangkan, silalah. Bahasa mudah dia apa dia? Macam ni. Kalau kita ni dengan cara kita suka nak pergi duduk tepi sungai, duduk di tepi sungai. Kita nak bawa keluarga kita dengan cara kita duduk di tepi ombak, duduk tepi ombak. Kalau kita ni jenis nak duduk nak duduk di tempat yang bising-bising, nak pergi ke kawasan pasar, boleh tak? Pergilah cara kita. Cuma dia border dia ni, Islam ni, dia berprinsip tapi tidak sampai kita jumut. Dia terbuka tapi tidak sampai kita hanyut. Macam boleh buat status kan, tiba kan. Maknanya kita ni berprinsip ni, maknanya apa? Islam kata jangan sampai lara-lara, jangan sampai terbuka aurat, jangan sampai kita lupa pada kehidupan dunia pun. Itu maknanya kita berprinsip terbuka dah, boleh nak pergi mana pun pergi lah. Tapi jangan sampai kita hanyut. Kan kita boleh berhibur tapi jangan hiburan tu sampai membawa kita pada tak semayang, kan, lupa diri. Sebab itu pada saya hiburan ni boleh tak? Boleh. Ada tak lagu-lagu yang boleh kita dengarlah lagu apa pun. Tapi jangan sampai buat kita terabai tanggungjawab kita pada keluarga dan juga pada Allah SWT sendiri. Asasnya mudah je. Hidup kita, cara kita, anak kita, cara kita. Itulah saya kadang-kadang confused tau bila adalah yang kata dalam Islam ni muzik itu haram. Betul tak? Macam mana lah, tak tahu Ustazah betul kalau saya salahkan. Jadi bila kadang-kadang nak hantar anak kelas muzik tu dah macam Allah, betul ke tak apa aku buat ni? Kalau saya Mira, dia macam ni, haram tu bila okey, ya macam ni. Ada orang kalau kita kata okey dengar nasyid tu bagus. Tapi kalau dengar nasyid sampai tak semayang, tak bagus. Kita boleh tak dengar lagu-lagu yang kita kata lagu apa? Biasa kita dengar lagu apa? Payah nak jawab lagu ni kan? Kami pun jangan dengar lagu. Lagu apa pun tak apa. Sebab kita ni macam ni lah. Kita tidak menafikan keperluan manusia ni. Kadang-kadang kita nak berhibur. Kan? Cuma hidup dengan cara Islam ni jangan lebih. Jangan melampau-lampau. Sebab itu ada orang dia suka nasyid. Tak apa, dia ambil nasyid. Ada orang dia suka balada. Pergi dengan balada. Tapi yang baiknya apa? Kalaulah muzik itu atau hiburan itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah SWT, itu yang paling baik. Itu je bodoh dia. Bukan tak boleh langsung. Kalau kita ajak anak kita pergi main muzik, contoh. Sekarang ni cabaran kita adalah kenapa kita tak boleh berhibur dengan cara main piano? Sebab kita tak ada option Muslim yang main piano dan lagu-lagu ketuhanan. Siapa nak bagi pilihan tu? Jadi pada saya, kalau kita nak bawa anak kita ke arah tu, akhirnya matlamat dia mana? Bawa orang kepada akhirat contohnya. Jadi kita nak bangunkan anak kita tak salah. Termasuklah dalam berlakon contohnya. Kan? Ada orang berlakon ni, ada orang kata oh ni semua dunia jahat. Kita tak judge orang lah. Judge orang ni kadang-kadang kita
saya lah secara peribadi kan, bila saya duduk kawan-kawan, ada kawan-kawan artis kita pun kan, dia macam ni, kita tak judge orang. Hari ni mungkin Allah Ta'ala uji dia tak mau lagi tutup aurat, dia masih lagi belum solat, tapi kalau Tuhan nak balikkan hati dia, sekelip mata Tuhan boleh buat. Ya? Saya suka kalau kita boleh sebut kan, sahabat kita Siti Sarah kan, datang daripada dunia artis, tapi bila dia meninggal tu satu kebaikan dia orang sebut Sampai hari ni. Pengakhiran yang baik. betul. Semua orang mendoakan dia, orang buat sembahyang hajat, orang baca yasin. Dia ni daripada mana? Dia bukan datang daripada masjid pun, kita kata datang daripada dunia hiburan yang biasanya orang kata inilah tempat hitam. Tapi pada saya itu terpulang kepada bagaimana kita bawa diri kita. Hidup kita ni, Quran kata wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha. Jangan judge orang. Orang yang kita nampak macam banyak dosa, barangkali dia yang paling banyak malam menitis air mata minta ampun Allah Ta'ala. Kita yang pakai tutup sempurna ni pada saya lah. Tak ada jaminan pun Tuhan akan kekal kita macam ni sampai bila-bila. Sebab itu hidup, bila kita pandang orang, dia belum lagi menjadi seperti mana kita hari ni, kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga dia, bagi hidayah pada dia. Dan minta dengan Allah Ta'ala, janganlah Allah uji kita pada perkara yang kita tak mampu. Kalau orang nak ubah, Allah nak ubah orang ni, ya Allah ya Tuhan, sekali mata Tuhan boleh buat. Dan kalau Allah nak matikan dalam keadaan baik, sebab itu ada hadis Nabi yang sebut seorang pelacur yang hidup dia bergelumang dengan dosa, hanya kerana dia bagi minum anjing, bukan kepada cawan pun Mira, kepada kasut dia saja. Tapi Tuhan nak kata kalau dia ikhlas dalam pekerjaan itu, ada ikhlas yang menjadi jalan masuk syurga. Itu je. Kan maknanya apa? Kita jangan judge orang. Kalau orang tu nak berubah, sambutlah tangan dia. Kalau dia tak mau berubah, terus berdoa pada dia. Pun ada hadis Nabi kata, doa seorang saudara kepada saudara dia yang lain, itulah doa yang takkan ditolak oleh Allah Ta'ala. Mana tahu doa kita menyebabkan dia berubah. Kita tak pernah kenal dia pun. Tapi kita doa kat dia, siapa tahu. Kan? Akhirnya kalau Allah nak ubah, itu kan dalam satu ayat Al-Quran. Hari ni kita mengaji ayat Quran saja kan. Bagus. Healing Al-Quran kan. Quran ni tuan-tuan, Masya Allah Mira, ada semua cerita. Lengkap. Healing Nabi SAW. Bila mana Allah uji Nabi pada kemuncak kematian Abu Talib. Orang yang paling Nabi sayang, orang yang paling Nabi cinta, dan orang yang paling banyak mempertahankan Nabi. Allah bagi bahagian akhir Abu Talib tak masuk Islam. Nabi ni minta dengan Allah Ta'ala. Nabi ni kalau kita baca sejarah, apa yang Nabi nak ni Allah Ta'ala akan bagi. Hatta peralihan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram tu pun, Nabi hanya terlintas je. Alangkah seronoknya kalaulah kiblat umat Islam daripada Masjidil Aqsa dialih Masjidil Haram. Turun ayat Al-Quran. Hanya dengan lintasan, Nabi tak minta. Tapi dalam bab kita sebut, bab hidayah ni, Allah Ta'ala sengaja menjadikan takdir Nabi Muhammad itu begitu sebagai pelajaran pada kita hari ini. Bila Nabi minta dengan Allah Ta'ala, Allah jawab dengan satu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala kata, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Hidup kita ni, kita tak boleh ubah siapa yang kita nak, tapi Tuhan boleh bagi hidayah pada siapa yang Allah Ta'ala inginkan. Maknanya bukan setakat orang lain kawan, harikat yang kita pun, pasangan kita kau tak mau semayang, itu bahagian hati tu Allah yang urus. Tanggungjawab kita apa? You just do your best, let Allah do the rest. Kita buat versi terbaik kita. Kita doa pada pasangan kita, kita doa pada seluruh ahli keluarga kita. Akhirnya kalau Allah Ta'ala nak bagi, Allah bagi. Kenapa saya sebut macam tu Mira? Kau boleh saya sebut sikit? Kita ada masalah lagi ke? Ada banyak Ustazah. Boleh. Okey. Itulah orang perempuan ni kalau bercakap kan Mira, kita ingat dunia. Sama tak ada orang perempuan ni satu hari dia ada kota bercakap 21,000 patah perkataan. Itu kota dia? Kota dia. Kalau orang lelaki Mira berapa? 7,000 je. Sebab tu Mira cakap saya senyap. Tapi dia klasifikasi kita sebagai membebel. Tidak, kita meluahkan kan bercakap. Tapi tak apa, orang perempuan ni kalau dia membebel itu yang menghidupkan rumah. Kan? Mak ni kat rumah ni macam pelita. Kalau mak lampu rumah tu terpadam, pelita tu tak ada lagi cahaya, gelap rumah. Balik rumah kalau ada mak, biar pergi dia bising pun. Dah rasa ada. Tapi bila balik rumah mak tak ada, yakin dia percaya, tanya siapa-siapa yang hilang mak. Balik tu hilang segala-galanya. Jadi tak apa, teruskan peletih. Gitu. Teruskan bersabar. Tapi orang perempuan macam tu kan, kita seronok bercakap. Dan memang Allah Ta'ala buat macam tu. Perempuan dia perlu bercakap. Orang lelaki bercakap bila perlu. Lagu tu lah. Bila perlu je. Bila perlu kan. Jangan paksa dia bercakap banyak.
Bila perlu je Kadang-kadang dia cakap. kita duduk berdua kan, senyap kan. Jadi je lah borak. Dia macam, apa ni? Ada Memang orang perempuan lelaki suka macam tu. berborak kan. Betul. Itulah baik. Kita nak pergi ke soal netizen. Soal netizen. Ya, okey, kita ambil soalan. Kalau sibuk sangat, boleh ke hanya dengar Al-Quran tanpa baca? Kalau sibuk sangat. Okay. Boleh dengar je tak? Nampak? Pada saya macam ni. Hidup kita ni kan, yang menentukan apa yang kita inginkan itu bukan semata-mata tahu. Kita tahu kita nak baca Quran. Tapi yang membawa kita kepada Quran itu sendiri adalah kemahuan kita. Hidup ni ramai orang tahu kena baca. Tapi kemahuan itu kurang. Sebab itu pada saya macam ni. Kalau orang tahu hidup dia kena baca Quran, tak cukup dengan tahu. Mesti yang dibesarkan itu adalah mahu. Mahu ni maknanya apa dia? Kalau dia mahu, dia tak sempat baca, dia akan dengar. Kalau tak sempat dengar, mungkin dia akan ganti esok hari. Kemahuan itu yang Tuhan sedang pandang. Bukan Tuhan tengok hang satu hari habis berapa juzuk dah. Tapi Tuhan tengok sejauh mana keterdesakan kita untuk buka dan dengar Al-Quran. Dia ada satu hadis Nabi sebut kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban walam takun khamisan. Nabi kata jadilah kamu orang yang tahu tentang Al-Quran ataupun orang yang belajar tentang Al-Quran ataupun jadi orang yang mendengar Quran. Tak mampu nak dengar sangat dah. Jadi orang yang cinta Quran. Jangan jadi selain daripada 4 ni, fatahlik Nabi kata kamu akan binasa. Maknanya apa? Macam ni lah. Hidup kita ni satu, kadang-kadang kita ni banyak bagi alasan. Tak sempat itu seni beralasan manusia kan. Banyak benda tak sempat. Memang takkan sempat pun pasal masa kita 24 jam je. Tapi sebagaimana kita boleh bagi masa untuk media sosial kita, kenapa tidak kita adjust? Hidup kita ni kalau kita nak orang lama-lama sebut apa? Nak 1000 daya, tak mau 1000 daya. Macam mana kita mau? Kita nak berkahwin dengan suami kita dulu kan. Contoh kan. Lautan api pun sanggup kurenangi lah waktu tu kan. Pada hari ni kalau cucu api sikit pun tak ada maunya kan. Tapi nak kata kemahuan yang besar itu, ini yang perlu kita bawa lagi kehidupan. Contoh macam ni lah. Mira pernah pergi umrah kan? Pernah. Sama juga Amal kan? Perasan tak? Waktu kita duduk depan Kaabah, bila kita masuk dalam Raudhah, rasa nak kita dengan Allah Ta'ala tu, angkat tangan tu, tak sebut apa, meleleh air mata lah. Kita menangis tu seolah-olah. Turun eskalator pandang nampak Kaabah. Meleleh. Kan? Tak ada apa benda yang sedih pada depan mata tu kan. Tak ada siapa suruh menangislah. Tak ada pun kan. Tapi dia automatik datang. Sebab apa? Kemahuan kita bila kita nampak Kaabah, bila masuklah Raudhah tu, kita rasa sangat terdesak. Angkat tangan ni, doanya simple je, sama macam doa kat Malaysia. Tapi boleh meleleh air mata. Sebab apa? Kemahuan kita terlalu besar untuk kita cerita pada Allah Ta'ala. Benda ni, dia hanya dapat di Tanah Suci je. Bila balik Malaysia ni, kita tak bawa semangat yang sama. Jadi sebab itu, kita mengambil pelajaran pada ibadah-ibadah lain yang sudah pun kita kerjakan, balik ke Malaysia ni, bawa balik semangat yang sama. Maknanya kalau kita nak baca Quran ni, perasan tak kalau kita dalam bulan Ramadan, pandai pula ejah. Sebulan tu boleh pula kita khatam 30 juzuk kan. Nasib baik ada Ramadan Ustazah. Betul. Refresh. Betul. Kalau tak hanyut je. Betul. Rezeki kita kan dapat bulan Ramadan. Lalu bulan lain pasal apa kita tak boleh buat? Bulan lain kita tak sibuk macam Ramadan. Ramadan lagi sibuk, betul tak? Betul. Dengan nak masaknya, dengan nak puasanya, dengan jadual kerja yang berubah dan sebagainya. Tapi kita boleh manage. Sebab apa? Pada saya asas adalah kemahuan kita yang besar. Dah tahu kemahuan kita tu, kita pandai pula buat plan. Kan? Oh dah tahu dah 30 juzuk, maknanya sehari mesti sejuzuk. Sehari sejuzuk 5 waktu, maknanya sehari tu satu waktu solat mesti 4-5 muka surat. Pandai pula strategi tu dibina kan. Sebab apa? Asasnya kemahuan itu ada. Lalu sama juga. Dalam hidup kita ni kita tak menafikan. Hidup kita bukan kena duduk tertikap saja baca Quran saja tak. Kata Imam Al-Ghazali, amal ni kena ada KPI. Pasal kita hari ni KPI lah. KPI ni maksud dia apa dia? Kalau kita berkeluarga, kita nak anak kita cemerlang, kita hantar dia sekolah paling baik, makanan paling berkhasiat. Tujuannya apa? Supaya nanti anak kita berjaya. Kita berniaga. Kita ada KPI dunia kita ni apa dia? Kita nak 1 juta. 1 juta sikit sangat kan? Berapa juta? 10 juta contohnya. Kita target 10 juta. Jadi bila kita nak bergerak ke arah 10 juta tu, maknanya semua orang teratur menuju ke situ. Lalu sama juga kata Imam Al-Ghazali, hidup kita ni kalau kita tahu apa kita nak capai di akhirat, kita ada KPI kita, maka tak ada masa untuk kita rasa tak sempat pun untuk amal-amal kita kerjakan. Dah tahu nak masuk syurga,
buatlah amal yang kita inginkan. Dah tahu dah kita nak masuk syurga ni, Allah Ta'ala sebut allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surah Al-Mulk kita baca malam-malam kan. Allah kata lah hidup kita ni kalau kita nak buat lebih kurang pun dia balik kepada pilihan. Tak apalah, yang penting masuk syurga. Boleh kita buat macam tu. Ada orang dia buat sekadar buat. Janji baca, janji semayang, janji tu aurat. Quran ni kata, "Dak, jangan pandang macam tu. Allah buat hidup dan mati dengan tujuan liyabluwakum, untuk diuji langkah-langkah kamu siapa yang paling baik amal dia." Maknanya apa? Tuhan nak versi cream of the cream dalam kehidupan manusia ni. Nantilah ramai-ramai manusia. Mana satu mak yang paling baik? Mana satu orang yang baca Quran yang paling baik? Mana satu? Ni semua. Best of the best. Best of the best. Bahasa mudah dia macam ni lah kalau saya ni. Kita hari ni kita biasa duk healing and travel apa semua kan. Kalau kita nak naik kapal terbang, pergi ke Mekah contohnya. Nak naik kapal terbang ni, semua orang akan sampai ke destinasi yang sama. Yang membezakan kita adalah layanan dalam kapal terbang je. Kita dah naik, ada orang beli tiket ekonomi, ada orang naik business class. Kan? Bila kalau kita naik tiket ekonomi, kita kena beratur, kena buat semua sendirilah, duduk kursi sempit, makan makanan kotak, ada kan? Kita tak boleh marah orang yang business class, dia mai daripada belakang tiba-tiba dia masuk dulu. Kita tak boleh marah sebab dia bayar harga yang mahal. Orang yang business ni bila dia duduk tak ada nak panah punggung lagi. Pramugari tanya lah, nak air apa semua kan? Tak ada nak rasa lapang lah, bila kata dalam kapal terbang kan? Dua-dua akan sampai destinasi yang sama. Lalu ulama kata perumpamaan untuk kita masuk syurga ni, nanti kita akan naik kapal yang sama, tapi yang membezakan kita adalah sejauh mana kesanggupan kita untuk membayar harga tiket kita tu. Ada orang dia tak sanggup bayar harga mahal, dia tak sanggup bangun malam, dia tak sanggup nak meluangkan masa baca Quran, dia tak sanggup nak pergi ke pengajian-pengajian ilmu. Lalu dia kena terimalah dia duduk si ekonomi. Tapi kalau ada orang dia sanggup bayar harga yang mahal, lalu di mana layanan menjadi VVIP yang akan dia terima? Dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu Taala. Dalam liang lahatnya luas dan lapang. Sampai di depan Allah Taala itu dipermudah keurusan bighairi hisab, tanpa hisab masuk syurga Allah Taala. Masuk dalam syurga Allah Taala, Allah Taala sebut surah Al-Kahfi ayat terakhir sekali. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa nak jumpa Allah, buat amal soleh. Orang yang dia dah buat versi yang terbaik, Allah Ta'ala sebut ni Allah duk tunggu manusia-manusia hamba-hamba dia ni untuk jumpa dia dalam syurga. Masuk dalam syurga, tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan, semua hak letih semua dulu. Lupa bila tengok wajah Allah Ta'ala. Jadi asasnya apa? Again, your life, you decide. Kita nak tiket yang mana? Sanggup bayar harga yang mana? Sanggup tak susah payah didik anak supaya anak jadi orang yang baik? Esok-esok kita meninggal dunia, lalu kita dapat layanannya apa? Semua amal-amal kebaikan anak ni kita dapat. Mengalir. Susahlah kan? Tapi itulah proses. Kena sabar berkali-kali. Kena susah, kena ikhlas. Prosesnya tujuannya apa? Mana mungkin batu berlian itu menjadi berlian yang mahal, melainkan perlu digilap, perlu dilukakan, perlu dicederakan bahagian-bahagiannya sebelum dia jadi berharga. Jadi kalau kita sanggup, maka terimalah inilah kehidupan kita, hadaplah untuk kita membayar harga yang mahal sebelum kita menjadi VVIP Allah Ta'ala. Baik Ustazah, apa relevannya kan Al-Quran untuk healing masyarakat yang berdepan dengan depresi, anxiety dan masalah mental hari ini? Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sebut tentang relevan. Quran ni akan sentiasa relevan sepanjang zaman. Cuma kita je yang tak tahu bahagian mana yang patut dibawa dalam kehidupan. Kita ni bukan kita tak tahu Quran tu ada 1001 cerita. Cuma kita tak bertemu dengan pilihan-pilihan dan bahagian-bahagian tersebut. Mungkin sebab kita terlalu sibuk dengan kerja kita. Mungkin kita terlalu sibuk dengan keluarga kita. Lalu macam mana kita nak bawa Quran ni bukan sekadar anxiety. Semua sikit-sikit mental ni ada cara di dalam Quran. Contoh tadi, kita balik pada kisah Maryam tadi kan. Ini contoh kita kata orang yang pada tahap depression paling tinggi tu. Kalau orang sebut alangkah baiknya kalau aku mati ni, maknanya aku dah kata habis rank. Titik terendah lah. Tapi tengok macam mana Quran guide. Dia panggil 3 perkara. Pertama, ada terapi spiritual. Lepas je habis Maryam sebut begitu, Allah Ta'ala kata Allah yang paling tahu. Terapi spiritual ni ulama kata the best advisor to ourselves is ourselves. Kawan, ustazah, kaunselor,
dia boleh dengar. Tapi dia tak pernah faham apa yang kita lalui. Kita ni tak boleh mampu tipu diri kita sendiri. Jadi sebab itu kita kata penasihat yang paling baik ni adalah diri kita sendiri. Sebab itu spiritual ni, kita kalau kita nak kuatkan diri kita, tak boleh dengan diri kita saja. Ini kita panggil healing dengan Quran dan qiyam. Maknanya apa? Nak dapat kekuatan, Quran kata qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Quran kata hidup kita ni kalau seorang-seorang kadang setan mai bisik. Kan hang tak sakit hati ke suami hang duduk atas sofa nengok TV itu yang rasa nak marah kat lelaki kita tu kan. Padahal dia tak bersalah pun. Dia yang jadi panah rumah tangga tu. Lalu Quran ajak kepada kita tak boleh seorang-seorang. Kekuatannya itu kalau dapat dengan manusia, sampai manusia akan tinggalkan kita. Lalu yang tinggal apa? Quran dan qiyam yang kita jaga. Orang yang jaga Quran ni insya-Allah tak ada orang pun dia dapat kekuatan sendirian. Sebab itu kita kata jaga bahagian Quran kita ini supaya akhirnya kita boleh menjadi penasihat terbaik pada diri kita. Itu kita panggil spiritual terapi. Yang kedua, kena ada juga terapi fizikal. Maknanya kita jangan menafikan kalau kita orang perempuan ni kadang-kadang kita ikut perasaan. Suami teguk sikit tak basuh pinggan tapi 7 keturunan berasa sedih Allah kan kadang-kadang kan. Dia teguk sikit Kita je. tengok emosi tentu, situasi. Betul. Semua orang lelaki ni kita sebut sikit amat. Apa Ustazah? Dia Ada depan-depan bagi je. Boleh tempias sikit bang. Okey, boleh. Dia kadang-kadang orang lelaki ni dia bukan ada tujuan nak menyakitkan pun, cuma kadang-kadang bila otak dia straight kan, dia terus straight to the point je. Awak tak basuh pinggan. Kan? Tapi orang perempuan ni dia tak boleh. Dia mai selama ni 9 tahun aku yang basuh pinggan. Tiba-tiba hari ni dia tanya kenapa tak basuh. Tu kadang-kadang orang perempuan ni dia bermain dengan emosi. Sebab tu khusus untuk semua lelaki-lelaki di luar sana. Dengar elok ni. Dengar Orang perempuan ni kadang-kadang kita kena puji dia sikit. Selama ni abang tengok awak yang basuh pinggan rumah kita. Awak yang kemas rumah kita. Tapi hari ni abang tengok awak macam tak larat, tak basuh pinggan. Kenapa? Cara nak menegur tu. Sebab tu kadang-kadang orang perempuan ni dia tak mau mamahai pun, tak mau banyak pun. Dia nak hanya difahami, nak didengari dan nak dihargai. Itu je. Kan? Jadi bila kita tanya kadang-kadang, the way kita tanya tu, ini menyebabkan orang perempuan dia datang semangat balik. Tak payah tanya sisi lengan, lala tu dia basuh. Ini orang perempuan. Cuma orang perempuan ni kadang-kadang terbawa-bawa dengan emosi tu, dia ikut perasaan dia. Kena marah dengan suami pagi sampai ke malam tak makan. Sedih ni duk teringat ni kena marah ni tu kita kata buat juga tu. Orang perempuan kena pandai bezakan mana satu keutamaan. Waktu makan. Sebab itu terapi fizikal ni yang Quran kata kuli washrabi ni, Quran kata jangan tinggal bahagian sebab kadang-kadang orang perempuan ni lagi ikut perasaan ni tak mau makan. Layan perasaan. Akhirnya mudarat habis kepada semua orang. Orang perempuan ni ingat ya, happy wife, happy life. Yang mudarat pun anak-anak juga. Betul. Kesian. Kan? Jadi sebab itu kita kata, ni ada terapi fizikal. Dan ada satu perkara lagi daripada surah Maryam ni ajak kepada kita terapi sosial. Terapi sosial ni Quran kata kalau orang cakap apa-apa pun diam. Itu dalam Quran ni. Maknanya sebab kadang-kadang kita ni terlalu sibuk nak membuktikan pada orang. Yang post di media sosial ni belum tentu real semuanya. Yang terpaling bahagia itulah tiba-tiba cerai. Betul. Kan? Sebab apa? Sebab kita hidup sekarang ni dalam dunia dia panggil social currency. Orang yang dapat like paling banyak itulah yang paling dipuji. Yang paling benar. Betul. Jadi bila kita hidup dalam masyarakat macam ni, kadang-kadang kan ada orang ni bila dia buat status, dia sendiri like status dia. Pasal apa? Nak banyak akan like je. Betul. Itu syok sendiri tu. Betul. Sebab itu kalau saya kan hidup dalam dunia macam ni, Quran guide pada kita hidup bersama dengan masyarakat ni, jangan hidup dengan pujian, jangan mati dengan kejian. Hidup kita ni kalau kita nak peduli cakap orang, sampai bila kita takkan bahagia. Tapi hidup dengan cara Quran kata, selama kita tahu apa yang kita buat, apa yang kita beri dalam kehidupan kita yang lain terbaik, bismillah, jalan terus kerana Allah. Orang nak cakap apa pun, biar pi. Bukan dia bayar harga MyV kita. Bukan dia terus bayar harga beras kita. Dia biar pi dia. Kita ni dengan manusia, kita memang tak boleh tutup mulut dia. Tapi Quran kata kepada kita, selama kita buat yang baik-baik kepada pasangan, kepada keluarga, kepada siapa pula hidup kita ni, Quran tinggalkan pesan, faman ya'mal mithqala dzarrah khairan yarah. Kita buat baik, kebaikan tu akan datang pada kita. Tapi kalau kita buat tu jahat, maka kejahatan itu akan balik semula pada kita. Sebab itu bila Quran bagi guide-guide macam ni, terapi sosial ini akan ajar pada kita, bila hidup dengan manusia ni, kita tak boleh menghentikan percakapan orang,
tapi menjadi versi yang terbaik pada diri kita, ini yang sedang dinantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biar pi depa. Let them be. Lagu tu orang katakan, biar pi depa. Pada bahagian akhirnya itu kita sebut pada terapi sosialnya itu, kita jangan hidup dengan pandangan mata orang saja. Sebab hidup dengan nak membuktikan diri kita depan orang, kita akan penat dengan pembuktian tadi. Kita nak tunjuk kat orang kita paling bahagia, kita yang paling gembira. No. Kita sendiri tak boleh tipu diri kita. Kalau kita tak bahagia, terimalah hakikat. Hidup ini perlu diterima. Dan kalau ada harga yang perlu kita bayar, maka Quran bagi jawapan kepada kita. Kalau kata perlu sabar, sabar itu sampai bila? Quran guide. Nak sabar ni sampai bila-bila? Sampai masuk syurga. Dan untuk orang-orang yang sabar ni, Quran kata siapa yang bersabar, surah Az-Zumar ayat 10. Allah Ta'ala kata siapa yang bersabar, maka sabar itulah yang tanpa limitasi. Dia tak letak syarat. Sabar dia sampai bila-bila, Quran kata dia ajruhum bighairi hisab. Dia akan masuk syurga tanpa dia hisab. Yang kita nak, insya-Allah, mudah-mudahan sabar kita dengan kekurangan pasangan, sabar kita dengan keluarga kita. Sabarlah apa pun hari ni. Mudah-mudahan inilah bawa kita masuk syurga Allah. Amin. 9 tahun masih bersabar. InsyaAllah. Masih jadi suami yang baik. Alhamdulillah. Baiklah Ustazah, soalan terakhir lah kan. Dalam pandangan Ustazah, apa 3 langkah paling praktikal untuk mula jadikan Al-Quran sebagai healing dalam kehidupan kita? Secara ringkas, silakan Ustazah. Okey. Secara ringkas. 3 ni payah ni kan. Tapi kita sebut mudah dia macam ni lah. Kalau tanya saya, ambil, baca, tadabbur. Ambil Quran ni kena ada tindakan. Hari ni kita tengok apa yang paling baik, apa yang paling baik. Tak, buat yang paling baik. Ambil, maknanya mesti kita ambil. Jangan tunggu esok, jangan tunggu lusa. Hari ni, sekarang lah ni pergi ambil. Itu kat satu. Yang kedua, baca. Baca Quran ni walaupun kita merangkak-angkak tak apa. Nabi kata siapa yang baca Quran dalam keadaan merangkak-angkak ni, dia dapat 2 pahala. Satu kerana baca, satu kerana susah dia untuk dia baca. Lagi banyak. Dan yang ketiga, jangan kita baca saja. Al-Quran ni untuk kita bawa kenikmatan dalam kehidupan, mesti kita faham apa yang kita baca. Kalaulah kita baca, Mira, kita takkan pernah rasa hidup kita seorang, kerana Allah sebut dalam satu ayat, Allahus Samad, Allah tempat kita meminta segala-galanya, tempat kita berlindung, tempat kita mohon pertolongan. Lalu bila dah ada Allah yang maha besar, apalah sangat kehidupan dunia kita ini untuk Allah Ta'ala uruskan. Jadi kita doa banyak-banyak, mudah-mudahan Allah bantu kita dengan Quran kita, dengan menghilingkan perasaan kita, walaupun masalahnya tak hilang, tapi Allah datangkan ketenangan, insyaAllah. InsyaAllah. Perbincangan kita dengan Ustazah hari ini kan betul-betul buka mata kita bahawa Al-Quran ini bukan sekadar teori, tetapi ia juga adalah penawar hidup kita kan. Yang reality yang boleh dipraktikkan. Mudah-mudahan selepas episod ini kita lebih dekat dengan Al-Quran, bukan sahaja membacanya, tapi kita sama-sama menghayati, mentadabbur, betul Ustazah? InsyaAllah. Dan jadikan penawar hidup. Dan semoga episod kali ini juga menjadi asbab kebaikan dan healing untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Ustazah sudi bersama dengan kami hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Himalaya Camping Resort untuk tajaan Kita Talk Podcast. Nantikan kami di episod akan datang, insyaAllah. Dan jangan lupa subscribe, follow dan share. Okay? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Discover glamping at Himalaya Camp Gopeng, Malaysia's go-to destination for stress relief and adventure. Choose from unique stays like domes, chalets, riverside views, or private pool glamps, all designed for comfort and style. With facilities including air conditioning, bed and breakfast, private bathrooms, and free parking, at Himalaya Camp Gopeng, your adventure begins here.